Pelakon Kamal Adli berang apabila ada pihak tidak bertanggungjawab menyebarkan fitnah bahawa Haura Ukaira bukan darah dagingnya. Kamal 39 menyifatkan tuduhan tersebut sebagai sesuatu yang tidak munasabah, sekaligus menegaskan Haura merupakan anak kandungnya bersama isteri Ukasha Sendros. Ini sangat melampau, terlalu melampau untuk manusia normal dan sebagai Muslim. Itu anak kandung saya, katanya menerusi hantaran di thread. Dalam hantaran tersebut, dia turut memuat naik tangkap layar komen netizen yang menuduh Haura bukan anak kandungnya. Dia juga berharap orang ramai berhenti menyebarkan sesuatu yang tidak benar sehingga menimbulkan fitnah terhadap keluarganya. Tolong manusia, kalau tiada apa yang baik hendak ditulis, tolong jangan sampai tahap ini luarnya. Perkongsian tersebut meraih perhatian ramai yang rata-rata meminta agar Kamal mengambil tindakan terhadap individu berkenaan. Menerusi ruangan komen, Kamal pula memberitahu perkongsian tersebut dibuat sebagai satu langkah untuk memberi kesedaran kepada orang ramai supaya lebih berhati-hati dan tidak mudah menyebarkan cerita palsu. Apa perasaan abang? Abang okey tak? Okey. Kalau tak okey pun saya kena okey juga. Saya kena positif lah. Kan? Ini pun para rezeki yang Allah bagi. Dan saya bersyukur sangat. Dan sebab itulah saya tak boleh nak fikir sangat. Tapi saya bersyukur lah ada kerja. Bila ada kerja saya kurang sikit lah fikir pasal masalah ke apa. So saya harapkan yang kat luar-luar tu doa yang terbaik.